Tahukah anda RM10,000 anda pada tahun ini akan hilang nilainya sebanyak 10% pada tahun hadapan. Bererti RM10,000 anda pada hari ini akan hanya mampu membeli barang yang berharga RM9,000 pada tahun hadapan. Dapatkah anda kesan? Tidak, kerana di dalam akaun anda masih tertera RM10,000. Inilah sebab kenapa anda kena berhenti simpan duit kertas tapi tukarkan simpanan anda kepada bentuk emas. Jika anda tukarkan RM10,000 anda ke bentuk emas pada hari ini, setahun dari sekarang anda akan dapati emas itu telah meningkat nilainya kepada RM11,000. Berarti anda telah mendapat kenaikan sebanyak 10% tanpa perlu berbuat apa-apa. Dengan duit ringgit anda hilang RM1,000. Dengan emas anda dapat ekstra RM1,000. Nak pilih yang mana? Jika anda telah bersedia untuk mengalihkan simpanan tunai kepada emas, klik butang di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik buat anda.